Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puteri Masita, wartawan dari Intan Channel. Pada hari ini, sekolah kami telah mengadakan majlis perpisahan pengetua, iaitu Majlis Budi Dijulang Kasih Ditatang. Untuk liputan yang seterusnya, saya akan serahkan kepada kru Intan Channel lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Encik Rastan bin Muhammad bersempena Majlis Budi Dijulang Kasih Ditatang. Baiklah pengetua, izinkan saya untuk menanyakan sedikit soalan. Soalan pertama, berapa lamakah pengetua memimpin di sekolah ini? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk pengetahuan anak-anak murid, cikgu berkhidmat di sekolah ini selama 9 bulan, iaitu bermula daripada 11 hari bulan 2 2025 dan pertukaran cikgu bermula 18 hari bulan 11 2025. Maknanya lebih kurang 9 bulan 10 hari lah cikgu berada di SMK Seri Intan. Okey, baiklah. Soalan yang seterusnya, sebagai pemimpin, bagaimanakah pengetua dapat menghadapi cabaran dan bagaimanakah pengetua dapat menangani cabaran tersebut dengan lebih baik? Alhamdulillah, sepanjang saya berada di SMK Seri Intan ini, segala cabaran dan rintangan yang ada, saya selaku pengetua akan bersama-sama dengan barisan kepimpinan dan rakan-rakan guru dan AKP SMK Seri Intan akan bekerja secara bersepatukan untuk mengatasi segala masalah yang ada. Jadi, bila timbul suatu masalah, bila kita berada dalam satu pasukan yang kuat, insya-Allah semua rintangan masalah akan dapat kita atasi. Dan soalan terakhir, bolehkah pengetua memberi sedikit nasihat ataupun pesanan kepada warga SMK Seri Intan sebelum meninggalkan sekolah ini? Okey. Cikgu hanya nak meninggalkan satu titik payah ringkas sahaja kepada anak-anak pelajar, anak-anak murid yang berada di SMK Seri Intan. Jadikanlah ilmu itu sesuatu yang akan merubah masa depan anak-anak. InsyaAllah dengan ilmu, InsyaAllah kita akan lebih berjaya di masa akan datang. Terima kasih pengetua atas perkongsian sebentar tadi. Kami amat bangga atas perkongsian tadi dan semoga pengetua dapat mencapai segala kejayaan yang hendak dicapai. Terima kasih Tuan Pengetua. Okey, sama-sama dan terima kasih juga kepada pengacara pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pengetua. Okey. Sekian sahaja daripada kami, Kru GWPSS. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Terima kasih.